Awek, apa awek? Pakcik mari pakcik. Pakcik mari. Satu ujung pakcik. Satu ujung. Awek jangan tuju awek. Jangan tuju awek. Apa ni macam awek ayat ke pakcik? Masalah ke apa awek ni? Pakcik. Mek ye kaya ular rejek kita pakcik. Dia kata kita uduh. Dia kata kita bucik. Dia kata kita boya. Dia kata kita pendek pakcik. Oh tu tak apa lagi pakcik. Oh sedih sekali pakcik. Dia kata kita hitam pakcik. Sedih pakcik. Kita nak tuju dah pakcik. Awek, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 ni. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya adalah satu pahala daripada kebajikan yang diusahakannya. Dan terhadapnya ada pula satu siksa di atas kejahatan yang dilakukannya. Awek sejahat-jahat mana kita sebagai manusia awek. Janganlah kita. Kalau kata awek nak bini, awek nak gawe. Pakcik ada anak. Janda anak satu. Beli satu, percuma satu awek. Pakcik kena awek jadi nanti pakcik. Awek nak ke? Janda beli sak, percuma sak pakcik. Comel kau janda tu pakcik. Ada tak gambar kita nak tengok? Tak payah tengok gambar awek. Memang lawa serupa pakcik.